sibuk je nak balik. Tak menyabar-menyabar Orang dah janji dengan Eddie lah, Mama. Nak siapa? Benda dah janji. Kenalah tunaikan. Tak habis-habis dengan Eddie. Dah jumpa kat kolej tu tak cukup ke? Ha? Mana ada jumpa? Kasih kat college tu asyik belajar buat assignment. Final year kan, dengan stres lagi. Memang tak ada bercinta-cinta. Asyik study je kat sini. Yelah tu. Ya. Ni bila nak bawa dia jumpa Mama ni? Mama asyik dengan nama dia je. Perangai dia tentang elok ke tidak? Mestilah elok, Mama. Muka dia lagi elok. Nanti jumpa dia. Ya Allah, tadi ramainya orang. Ni, Umi tengok sampai orang tengah-ngah tau. Dengar Jas bagi ceramah tu. Diorang macam terpesona. Terpegun tengok Jas. Alhamdulillah, tabarakallah. Ni, budak-budak perempuan. Ni, bukan budak-budak perempuan je. Mak-mak diorang ni. Ambil telefon. Rekod ni. Siap cakap. Insumlah. Ya Allah. Macam-macam perangai diorang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Umi bangga tak, Umi? Mana tak bangga. Umi doakan satu hari nanti insya-Allah Jas akan jadi pendakwah yang hebat ya, Umi. Insya-Allah. Ya. InsyaAllah. Amin. Ni, Umi nak tanya ni. Jas ada girlfriend? Umi, Jas dekat sana, Umi. Dia bukan macam dekat KL, Umi. Kat sana tu nak jumpa perempuan, dia macam... Dia bukan je susah, dia... tak beranilah, seganlah. Sebab tu orang cakap, kalau kat sana, kalau nak cari perempuan yang ciri-ciri syurga, cari dari Tarim. Oh. Just carilah satu perempuan syurga dari sana. Tak payah cari, jodoh nanti insya-Allah Allah akan bagi. Kita tunggu je. No, you shut up! You kalau tak percayakan I, you boleh belah! Tak berapa kali I nak cakap dengan you ni. You tak ada orang lain ke nak tuduh? You jangan ingat I diam. You boleh pijak kepala I. Penatlah gaduh dengan you. Kalau gaduh dengan you, balik-balik you juga yang menang. You cakap lah apa you nak cakap. I dah malas dah nak explain apa-apa dekat you. Puaskanlah hati you. You dengarlah cakap orang tu. Bye! Astaghfirullahalazim. Li, kenapa ni? Girlfriend Lee lah. Tak habis-habis tuduh cakap Lee ni lembik. Tak suka kawan Lee. Kutuk kerja Lee. Siapa je tak marah? Ya Allah. Dah tu tak pernah tanya dia.